Okey geng, selamat kembali ke channel Citok Channel. Okey, hari ni kita nak pasang filter sistem dui penapisan daripada Panasonic. Ni dia barang dia. Okey, kita beli ni sebab kita nak dapat air yang bersih lah. Malas nak beli yang jenis bayar-bayar bulan-bulan ni, tak ada komitmen. Kita nak teruk nak bayar komitmen kan, so kita beli yang ni lah, senang, one off je. Harga dalam 90 kot rasa, RM90. Dia bagi filter siap-siap, dua filter yang halus, filter yang besar. So hari ni kita nak pasang lah filter ni. Yang ni dia bagilah. Ni semua ni, apa yang dia bagi dalam tu ialah kabel dengan pembuka filter. So dia bagi, ni tak tahu apa ni, konverter apa saya tak tahu. Ni kepala yang untuk dipasang di sinki, tapi kita tak pakai kat sinki lah, kita pakai kat sini, tempat asing lah, jauh pada sinki lah. Okay. Lepas tu untuk kita pasang ni, dia asal dia kita ada wire yang kecil ni lah. Adalah dia nama yang kita tak pakai dah lah ni, yang asal dia. So kita nak convert dia ke wire besar ni. So bila nak convert ni, first sekali korang jangan risau kalau nak convert. Sebab first sekali pergi kedai elektronik ke apa, rasa kedai hardware ada jual kot. Ni nama dia. Ni dia ni untuk pneumatiknya, itu sistem angin, tapi kita boleh pakai untuk air lah, sama je angin dengan air kan. Okey. Ini untuk Swiss. Okey. Dan kita beli satu converter daripada 10mm ke 6mm. Ini saiz dia 6mm yang kecil ni. Yang saya best yang kabel ni sebab dia keras. Ni untuk yang sistem angin ni, tapi apa ni, yang sistem lama ni dia guna kabel ni, pandai juga lah, tahan rosak lah kabel ni. Okey, yang Panasonic ni memang betul kabel air ni getah. Ni kabel air ni, dia lembut. Yang asalnya tu kabel keras. Okey, alright, kabel ni cukup senang. Kita nak pasang dia, just cucuk. Dia cucuk itu, dia dekat terus. Itu kita boleh nak buka, dia tarik. Dia ada ni lah, tempat buka dia lah. Okey, first sekali kabel ni kita kena buat ni lah, bagi cantik duduk kan. Okey, alright. Saya kena just beli untuk yang ni asal 6mm. Yang ni yang kita beli saiz 10mm. Kita kena beli benda ni, cari yang 10mm dengan 6mm di konverter dia. Okey, tu cari yang jenis yang boleh buka tutup lah macam ni. Benda ni kalau beli kat kedai mahal juga ni. Saya beli ni RM15 pun ni. Benda ni. Ni RM7. Tak apalah, beli sekali kan. Okey lah. Alright, kalau beli kat Shopee lagi murah lah kot kan. Yang ni kita beli sendiri yang ni. Dua ni kita beli sendiri. Okey. Alright, sekarang ni saya cabut. Nak pasang ni senang je. Pasang dia, just dia ni cabut dia senang, cabut senang. Cabut sini, okey, pasang ni just cocok je. Cocok itu je. Okey. Okey, sekarang ni kita pasang. Simple je pasang dia. Macam ni. Okey. Okey, pasang dia ni, just ni masuk macam ni. Okey. Yang ni memang straightforward je. Tekan je. Dia kalau yang ngam-ngam daripada kilang memang cantik. Solid je. Okey, tekan. So sistem kita dah siap untuk guna air ni. Just kita tengok ya cik, kawan-kawan, dah pasang, kita on, tengok dia keluar lah. Okey geng, ni dia, kita dah try. Okay, dia masuk. Benda ni memang sensitif bro, geng. Dia sebab apa, kalau kita tak tepat potong dia ni, dia akan tak tepat dia punya kontak getah ni, getah dalam ni, getah ni. So dia tekan tu, dia tekan kuat sikit. Okey, tekan kuat lagi. Okey, baru dia ngam cantik, tak bentik lah. Okey, dia tekan kuat bagi dia masuk tu. Sepatutnya boleh potong ni kena sama tu tubing ni. Okey, tengok air pun dah keluar. Okey, air dah seluruh lah, seluruh air dah boleh lah. Tengok dia lah. Tengok air ni.
minum. Kenapa dia gitu? Okey. Siap. Okey geng, sambungan video kita. Sekarang ni dah pasang siap. Sekarang ni saya pasang apa filter ni lah, Panasonic ni dengan termos. So tak perlulah nak payah komitmen 6 bulan untuk yang bayar bulan tu. Kita pakai yang one off je. Just kita nanti kalau apa filter kotor tukar je. Okey. Ni ya saya buat balik sistem dia sepenuhnya. Pasang ni. Okey. Sebelum ni hak ni dia tegak. Ni saya terbalikkan. Sebab apa? Bila terbalikkan macam ni, dia punya air ni yang kita on kan, switch ni, switch ni satu ni. Switch tu on off lah. Ini kan yang saya tunjuk tadi, saya ikat dengan bracket lah, biar dia kuat sikit. Yang ni yang kita tambahan lah, yang asalnya sebelum ni. Okey. Bila kita on, ya. Kalau cara yang cantik keluar kan. Bila kita off, so dia punya puncak ni lebih tinggi daripada paras air ni, so dia tak menitik lah. Yang ni tak apa, dia boleh bergerak kan. Ada worry ni, kita boleh adjust. Dan air dia bersih lah. Yang tu lah. Okay. Simple saja. Okay, satu lagi, kabel ni nak potong, jangan potong pakai pisau atau gunting lah. Sebab dia memang kena ada alat khas potong dia, kabel ni. Contohnya macam ni, kabel ni kecil kan? Saya pakai yang ni. Yang ni alat pemotong untuk kabel apa ni, komunikasi, untuk potong LAN kabel apa semua. Tapi saya guna ni untuk potong wire ni. Ni wire ni ya, tengok pakai jenis yang special tool punya ni, special tool panggil ni. Baru dia tepat dia punya potongan tu. So bila saya potong macam ni, pusing, patutnya boleh pusing, tapi sebab dia kabel getah ni boleh tepat. Sikit-sikit ber tu, kalau nampak ber sikit pun potong lagi sekali. Potong lagi. Sepatutnya kena pakai yang khas dia lah kan. Ini tak khas lah. Ini yang kabel network punya. So saya pusing, boleh tepat, dia kena pusing. Barulah dia okey. Baru dia boleh dah sikit-sikit. Mesti tak tepat. Dengan tepat betul. Buat yang bagi tepat betul. Okey. Nanti boleh beli dekat apa ni, Shopee ada jual dia punya pemotong dia. Dia jenis pemotong yang clip gitu. Better pakai pemotong lah. Jangan pakai gunting ataupun pisau, sebab dia takkan tepat. Dia tak tepat, dia punya ni, dia ada dia punya getah dalam ni. Dia kena, benda ni kena betul-betul. Ni kena getah dia. Ni getah dia. Ni dia punya tube tu. Tube tu kena, dia punya permukaan tube tu kena betul-betul atas getah tu. Dia tak ada ruang. Kalau kita potong sengit kan, tersengit sikit, dia terkeluar lah. Faham kan konsep dia? Simple je. Okay, jadi yang ni potong kena tepat betul. Okay. Dia tak boleh pakai pisau. Pisau memang tak tepat, tak sama. Okay, yang penting ini bukan alat dia yang betul lah. Ini tools yang untuk kabel network. Tool yang betul nanti saya tak beli lagi. Tool dia memang ada alat dia untuk kita potong kabel apa, tubing ni. Okay, nanti saya bagi link dia untuk beli dia punya pemotong dia. Pemotong tu boleh potong yang besar boleh, yang kecil boleh potong dia. Yang ni bukan, yang ni yang lain punya fungsi. Tapi saya cubalah, terpaksa, benda tak ada, terpaksa guna. Tapi boleh, alhamdulillah boleh potong. Okey geng, semua dah okey, semua dah settle. Tak payah pening-pening, simple saja, boleh buat kat rumah ya. Pasang. Habis kuning. Okey, di sini nampak kuning kan. So kita boleh nampak lah kuning kan. Nampak kuning teruk tu, tukar je kereta. Kalau jenis yang mesin tu takut tak nampak apa dalam, payah juga. Yang ni senang, nampak kuning tukar, beres. Yang ni dia rasa mungkin lambat sikit kuning, yang ni dia halus. Okey. Harga filter ni pun tak mahal mana, 5 biji RM20 je filter dia ni. Okey. Tu macam ni saya buat gantung lah. Atasnya ada gantung lah. Ni nak buka, terbalikkan je lah. Itu saja lah. Okey, cukup mudah kan. Safe. Tak perlu komitmen. One off punya pasang. Maintenance slow, tak teruk. Kalau tidak 100 sebulan sakit. Okey. Okey geng, selamat ber-DIY. Alright, bye bye.